Okey, jadi hari ini kita nak masak satu menu yang saya kira saya memang cukup-cukup gemar dan penonton Nasi Lemak Kopi O pun cukup gemar juga, iaitu kita nak masak ramen carbonara. Ramen carbonara ini adalah gabungan masakan Itali dan juga Korea. Jadi kalau saya yang ajar masak dekat sini kan, bah, saya takut jadi lain. Kita jemput ya Arif dan juga Pascal lah. Ya betul, kita bersama dengan Puan Nura Ain Yaakob, iaitu dari CMP Melting Cheese Cafe. Apa khabar Puan? Selamat datang. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Puan bersama dengan kami hari ini nak ajar kami dan juga penonton Nasi Lemak Kopi O cara masak ramen cheese carbonara. Ya, betul. Saya rasa ini adalah salah satu menu memang sangat-sangat laris di kedai saya. Betul. Okey, kenapa antara banyak-banyak menu ni yang menjadi pilihan? Kenapa ramen yang menjadi pilihan? Okey, ramen ni sebab mungkin dekat area JB tu agak kurang yang menjual ramen. Basic saya pun waktu berniaga di tepi jalan memang saya jual ramen lah. Jadi kalau kita tahu kan masakan seperti ni, adakah ambil masa yang lama atau sekejap atau bagaimana? Bar pun boleh cuba masak dekat rumah kan sebenarnya. Boleh. Okey, jadi kita nak uji lagi bagaimana mungkin cara nak masak dia, mungkin antara bahan-bahan yang boleh dikongsikan. Cara nak buat ramen carbonara ni bagaimana? Okey, boleh. Kita mulakan sekarang ke? Boleh. Jom kita mula. Jom kita mulakan. Alright. Okey. Yang first kita perlukan butter. Saya gunakan salted butter. Kita tak perlu gunakan garam lah nanti. Sebab kita ada hot spicy sauce. Okey, sauce ni memang khas untuk ramen carbonara. Kalau macam ramen-ramen ni sauce dia lain. Jadi setiap ramen tu dia ikut cita rasa lah. Lain-lain perasa. Tapi ada juga tahap kepedasannya. Betul. Okey, actually dekat kedai saya anda semua boleh cuba ramen yang tak pedas, medium dan yang paling pedas 2 kali pedas. Okey, awak selamat sebab Bar ni dia kurang makan pedas. Jadi dia takut nak berlawan dengan kita kan. Tapi tak apa, Bar, jangan risau, jangan berpeluh lagi. Hari ni Kak Nura akan ajar kita bagaimana cara nak masak ramen ni. Okey, jadi antaranya selepas bahan tadi selain daripada itu. Yang first ialah kita gunakan butter salted, sos spicy. Okay, kita guna cream whipping. Ini ialah susu full cream. Ni bolehlah guna untuk apa-apa. Okey, kita akan tumiskan dulu dengan bawang putih. Okey, kita akan gunakan cheddar cheese, parmesan cheese dan yang paling penting ni lah ramennya, bahan utama. Kalau bahan ni tak jadilah Okey, itulah di paparan skrin tu sekarang ni kita sedang berkongsi bahan-bahan utama untuk membuat ramen ni. Antaranya pertama, mi ramen segera, bawang putih, mentega, krim masakan, susu penuh krim, keju cheddar, keju parmesan, sos carbonara pedas dan juga ada hiasannya. Hiasan tu nanti kita akan sertakan kemudian. Okey, kita nak masak-masak dulu pagi ni. Baik. Silakan Puan. Okey, yang pertamanya bagaimana Kak Nura? Kita kena rebus dululah. Tapi pastikan air kena mendidih dulu. So kita on dulu air ni. Pastikan dia mendidih baru kita boleh masukkan. Kalau tidak nanti dia kembang dia tak cantik. Kalau kembang sangat pun tak elok. Kembang sangat pun tak elok. Kalau keras sangat pun tak sedap juga untuk dimakan. Okey, macam mana nak tahu mi itu adalah yang the best? The best. Okey. Okey, tak apa, boleh letakkan dulu mi. Kita kena bagi dia panas, betul-betul panas. Kena betul-betul menggelegak air tu baru kita masukkan. Baru kita masukkan. Kalau tak, dia tak cantik dia punya kembang dia tu. Kadang-kadang bila kita masukkan sebelum dia mendidih, dia punya kembang tu lain. Memang tak cantik lah. Okey. Itulah teknik masakan dia. Ini juga merupakan satu tips juga sebab kadang-kadang kita masak sendiri kat rumah, kita rasa macam kenapa tak sama macam dekat kafe. Nampak maksudnya Kila banyak kali gagal lah memasak sebenarnya. Tak adalah banyak kali gagal, tapi kita sama-sama belajar kan. Ada cara berbeza. Lain orang lain cara masakannya. Jadi baik, lepas dah tunggu ayam gelegak, sebenarnya anggaran berapa minit sebenarnya nak masak ramen carbonara ni? Kalau ramen normally dekat kedai saya memang kita ada SOP lah. Okey, untuk masak sampai penyediaan tu at least dalam 10 hingga 15 minit. Itu paling lama lah. 15 minit. Itu campur dengan sekali hiasan di atasnya. Betul. Semua sekali lah sebab kat sini pun cik boleh tengok lah. Kila boleh tengok, Bang pun boleh tengok. Ada ramen dengan ayam Korea, ada ramen dengan ayam cheese. Itu kita punya killer menu dekat CMP. Chicken chop? Yes. Memang sangat-sangat laju. Sangat-sangat. Paling laku lah. Paling laku laris. Nampaknya air dah mendidih.
Belum? Dah mendidih dan sambil-sambil tu kita nak bacakan juga fakta menarik mengenai ramen. Dan yang pertamanya dan yang keduanya dipopularkan di Korea. Macam kita tahu sebab tu ramai yang suka dengan ramen. Dan adalah yang ketiga topping gaya bebas, nak tambah bawang ke, nak tambah cili dan sebagainya. Dan seterusnya kalau kita boleh kongsikan fakta menarik, banyak lagi sebenarnya sebab ramen ni bukan saja disukai oleh anak-anak muda, tapi yang orang kata berusia pun boleh cuba sebenarnya. Anak-anak muda tunjuk saya. Okey. Jadi baik, boleh kalau kita boleh masuk. Puan Mes nak tolong boleh? Saya nak tolong masukkan boleh? Boleh. Masukkan ramen nampaknya. Nampak air mendidih seperti di asap dia dah cuba naik. kaca TV anda. Saya masukkan nampak tak? Saya tunjuk skill, saya letakkan betul tak? Awak nak kena tunjuk skill biar orang tahu. Saya tak ujung dulu. Saya tak slow-slow supaya tak pecik. Okey, kita masukkan. Okey. Tips dia bila kita masukkan ni sebab kita akan tumis dan kita akan masukkan susu full cream dengan krim ni. Okey. Krim cooking ni lah kan. Jadi dekat sini kita tak boleh masak terlalu lama tau. Jadi kita nampak dia macam dah terlerai sikit tu, kita terus tapis. Dia terlerai terus tapis. Betul. Okey, nampaknya dah start lembut dah tu, dah mula-mula lembut kat situ. Jadi kalau untuk satu ramen ni, portion dia untuk seorang makan? Betul. Untuk seorang makan. Okey. Tapi kalau dekat kedai saya, kalau Kila tengok kan, dia ada 3 ketul ayam. Actually memang akan kenyang. Confirm kenyang. Sebab ayam 3 ketul, lepas tu dengan ramen 1 portion, memang banyaklah sebenarnya portion ni besar lah. Kebanyakan yang datang memang semua cakap portion dekat CMP memang besar. Lagi-lagi macam chicken chop tu. Ya, puas hatilah. Betul. Puas hati, makan tak boleh share. Nanti tak cukup. Nanti gaduh. Okey, sebenarnya kan. Okey, baik. Kita angkat dulu. Sebab saya takut nanti bila kita tumis terlalu kembang, nanti tak cantik pula kan. Boleh. Kurang daripada 1 minit lah saya kira. Dimasukkan je. Sebab kita akan terus ke langkah seterusnya lah. Dah habis. Okey, api boleh tutup? Boleh. Okey, api boleh Dah tutup. pun siap ramen, dah pun diangkat. Okey, seterusnya. Boleh angkat tak? Bahan yang di... Saya tolong. Tak apa. Okey, boleh. Okey. Boleh. Jadi penonton di rumah boleh sama-sama mungkin boleh ambil gambar, record video ke kan. Dan boleh layari terus kami di Nasi Lemak Kopi O untuk menu-menu yang menarik. Dan hari ini kami bawakan ramen carbonara untuk anda. Okey. Jadi kenapa kualinya ditukar? Kualinya sebab kita nak mula menumis. Okey, nak mula menumis jadi baik. Okey puan, sebenarnya kan kita nak tahu kan sebenarnya ramen ni dia start ataupun mula jadi viral sebab masa PKP dulu. Macam-macam jenis lah kita nak try menunya. Tapi antaranya ramen. Jadi dulu pada awalnya ada carbonaranya, ada perasa Koreanya pada pedas tu. Mungkin kepelbagaian itu, cakap mengenai kepelbagaian. Bagaimana puan rasakan ramen ini boleh jadi menu lain macam jadikan laksa ke tiba je ramen tu? Okey. Kalau abang nak tahu, dekat kedai saya ada ramen asam pedas seafood tau. Lain dari yang lain. Lain mas. Lain macam okey dapatnya kau dapat ini yang dipanggil kreativiti sebenarnya. Tak meletakkan hanya satu ramen tu biasa saja, dia jadi luar biasa. Di cafe CMP Melting Cheese Cafe ni. Okey, jadi kita masukkan kita masukkan butter ni Kila. Semua butter je. Saya dapat rasakan creamy dia tu kalau dah letak butter. Okey. Letak sikit. Ini kita tak pakai letak minyak, kita letak butter ni saja. Jadi dia memang rasa buttery lah. Okey, ini kita agak-agak dalam 2 ulas bawang. 2 ulas bawang putih. Okey. Jadi kita kacau-kacau dia. Kacau-kacau. Jadi mungkin sambil-sambil tu kita boleh tanyalah kepada puan sendiri kan. CMP Melting Cheese Cafe ni bila bermulanya? Idenya daripada siapa? Bagaimana? Itulah cerita dia sebenarnya sedih lah juga kan. Tak apa, jangan sedih. Kita nak dengar ni. Saya bermula daripada tepi jalan je. Tepi jalan tu memang saya basic jual ramen. Adakah masa tu suka-suka je atau bagaimana? Ya, sekejap saya terus masukkan susu Okey, boleh sila. Itulah takut nanti kan tu takut dia hangit pula kan lama-lama kan. Okey, susu ni saya guna setengah cup untuk satu portion lah. Okey, setengah cup untuk satu portion. Take note. Okey, penonton Nasi Lemak Kopi O. Okey, jadi sambil-sambil tu kita kacau-kacau juga ya. Okey, kita masukkan. Ni bahaya ni, bau dia pun dah start naik ni. Yelah, dah mula dah Okey, ini tips dia. Kalau kuat pedas,
letak lebih. Kalau tak kuat pedas, jangan letak lebih. Pedas tak? Makan. Tadi Kila tipu. Saya makan pedas je. Saya je kacau dia. Sebab Kila selalunya orang Kelantan tak makan pedas. Kila kan, tapi Kila makan pedas. Dia different breed. Jadi mungkin boleh sambung kembali cerita tadi. Bermula daripada tepi jalan suka-suka saja. Jadi bagaimana tiba-tiba muncul kafe? Okey. Saya bermula dari sebenarnya dari dalam rumah lah. Dari dalam rumah waktu tu saya jual mi Korea saja. Mi Korea dengan ayam cheese, ayam Korea tu saja. Memang basic saya. Okey. Lepas tu masukkan ini cooking cream Cooking nak cream, kasi dia berlemak gitu kan. Okey. Saya masukkan 3 sudu lah. Okey puan, kemudian puan dari rumah skill dia. Kita masukkan terus ramen. Masukkan terus. Sebab nanti lambat pula kan. Okey. Kita nak bagi dia kembang sebenarnya. Ya, betul. Sebab tadi kita dah angkat, dia tak terlalu kembang kan. Jadi time ni lah kita nak keringkan dia. Ya. Jadi adakah puan masa tu start memang seorang diri ataupun ada partner ke bisnes? Partner saya di sana. Alah, ada suami. Susah senang saya. Betul, suami saya. Daripada tepi jalan sekarang ada sebuah kafe. Actually sebenarnya daripada dalam rumah. Dalam rumah sebenarnya. Dalam rumah. Waktu tu saya rasa macam ceritanya sedih jugalah sebab waktu tu memang duit saya tinggal RM1,500. Saya fikir kalau RM1,500 ni cakap dengan suami, kalau saya habiskan memang habislah duit saya. Itu sebagai modal lah pada awalnya. Itu modal awal kami. Modal RM1,500. Pasangan suami yang menjadi pemangkin. Kreativiti yang menjadi pasak kepada sebab saya masuk ke masak. Perniagaan. Masuk ke masak. Jadi kiranya kan Puan Nur adakah menjangka daripada rumah? Alhamdulillah sekarang dah ada sebuah kafe. Memang tak jangka lah, luar daripada jangkaan saya. Okey, tadi kita masukkan cheese slice. Cheddar cheese ini kita gunakan cheddar cheese. Okey, ini kena cairkan ya puan. Okey. Kacau-kacau kita masukkan parmesan cheese. Sangat terliur ya. Saya dapat rasakan dia punya cheesy ni. Nampak gayanya macam dah nak siap je ni. Betul, sekejap je. Sekejap saja pemicinan untuk ramen cheese ini. Jadi dan kita pun nak berikan sedikit mention juga untuk pada anda di rumah. Tengoklah ramen carbonara ni kan, kecoh air masak tadi kita tak rasa sangat, tapi bila dah siap kita dah letak dalam pinggan ke linona, terus rasa lapar ya. Dan walaupun menu kita hari ni simple, tapi bila kita packkan dengan pinggan mangkuk linona, terus nampak macam makanan hotel dan nampak sangat eksklusifnya. Lepas ni kita akan tunjuk pinggan mangkuknya itu. Jadi kita nak bawa ke meja bulat. Kita nak makan. Kita tengok chef buat macam mana cara dia buat. Okey dah ni. Okey. Dia tak boleh lama sangat kan, kan? Betul. Dia tak nanti dia terlalu kering. Betul. So dia saya tak sukalah kalau dia macam terputus-putus gitu. Macam ni kan macam nampak pun macam wow gitu kan. Jadi kiranya puan sampai-sampai tu kan dah berapa lama puan berniaga ramen ni sebenarnya? Okey, actually kalau tepi jalan tu dalam 3 tahun. Since dari PKP di kedai baru 2 tahun lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita letakkan dalam pinggan mana satu ni? Banyak pinggan pilihan linona ni. Okey, kita masukkan ke dalam pinggan yang ni yang dah siap. So kita bawa. Okey, kita tak apa. Kemudian kita akan letak bawa tu ke depan puan. Kita akan bawa yang dah siap ni ke depan. Paling besar ayam je lah Saya bawa dua-dua ni. Okey, jom. Okey. Ya Allah. Sedapnya. Okey, kita bawakan